Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ismi Ustaz Ahmad Fazrul bin Osman, muallim limadatil adab wal balagha. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم سنتعلم موضوع الجديد وهو الحقيقة والمجاز. قبل أن نتكلم بالدقيق هيا ننظر إلى مفهوم الحقيقة والمفهوم المجاز. طيب نبدأ بالحقيقة. ما الحقيقة؟ Apa itu حقيقة؟ الحقيقة هي الكلمة مستعملة في معناها الأصلي. Jadi hakikat ialah kalimah yang kita gunakan pada maknanya yang sebenar. Itu hakikat. طيب الآن ننتقل إلى المجاز. طيب ما معنى المجاز يا أستاذ؟ المجاز هي الكلمة مستعملة في غير معناها الأصلي. Jadi majaz ialah perkataan yang kita gunakan pada bukan maknanya yang sebenar, atau bahasa mudahnya kita sebut makna yang tersirat. Baik murid-murid, jom kita tengok al-amthilah anil haqiqah wal majaz. Tayyib, al-wardah. Ma makna al-wardah? Hadhil wardah. Tayyib, al-wardah. Perkataan wardah ini ataupun bunga, dia boleh jadi hakikat dan dia boleh juga jadi majaz. Tayyib, al-an nanzur ila al-mithalil ula. Contoh yang pertama, al-wardah fil haqiqat. Okey, baik. Kalau kita tengok contoh al-wardah fil haqiqat, taftahat al-wardah fil rabi'. Apa itu taftahat al-wardah fil rabi'? Jom kita tengok video ini. Inilah yang dikatakan taftahat al-wardah fil rabi'. Bunga berkembang pada musim bunga. Jadi memang hakikat bunga berkembang di musim bunga. Baik, bila pula perkataan al-wardah itu tadi, dia akan jadi majaz. Okey. Contoh dia apa dia? Dhahakat al-wardah. Dhahakat al-wardah tu apa pula, Ustaz? Jom tengok video ini. Berdasarkan video tadi, Ustaz, mana bunganya? Dhahakat al-wardah bermakna sedang ketawa bunga. Jadi nak dikatakan bunga itu adalah dua orang gadis yang cantik. Jadi itulah makna tersirat dia. Jadi cukuplah setakat ini. Kita akan jumpa pada masa yang akan datang. Ila liqa. Ma'assalamah.